ketua jabatan untuk sains fizik. So untuk program sains kimia, untuk program bahan, okey, di bawah Dr. Nur Jannah. Kemudian kita ada satu ketua jabatan bagi program pasca serta masa, program master, program PhD. Okey, so ketua jabatan tu adalah Dr. Muhammad Ashri bin Yusof. So lepas habis diploma pergi kepada sarjana muda kan, lepas tu ada impian nak sambung lagi, okey. So kita juga ada program pasca sasawazah master dan PhD turut ditawarkan di fakulti kita ni, okey. So kemudian, okey, banyak urusan sepanjang pengajian para pelajar nanti akan juga berurusan dengan unit pentadbiran. Okey, so kita ada pengurus divisi itu Encik Abdul Rahman Ahmad, okey. Kemudian eksekutif kanan yang akan membantu urusan-urusan akademik ni itu Puan Dina Diana. Okey, Puan Dina Diana. Kemudian yang sering you akan jumpa, akan cari, akan tanya juga mungkin dihubungi adalah Puan Nur Ashikin, Puan Ashikin Bashuddin sebab selaku penolong pegawai takbir yang menguruskan WIN akademik bagi para pelajar diploma dan juga ijazah sarjana muda. Okey. Puan Ikin juga turut dibantu oleh Cik Nur Syamimi Afika selaku pembantu takbir. So ini adalah kita kata mereka-mereka yang pelajar akan cari, akan rujuk ataupun mereka akan mencari pelajar juga jika ada urusan-urusan tertentu yang perlu diselesaikanlah, okey, dari semester ke semester sehingga selesai pengajian. So kena kenal lah muka-muka ni, jangan tertukar pula kan. Ingatkan ini dekan, ingatkan yang ni lecturer, ingatkan student juga. So kena kenal wajah-wajah ni, tolong ambil maklum. Okey. Seterusnya adalah staff teknikal. Okey, staff teknikal ni bila you akan berurusan dengan mereka? Ketika subjek makmal, ketika projek tahun akhir, ketika ada projek-projek tertentu yang you masuk pertandingan ke, berbentuk inovasi ke dan sebagainya. So mereka ini juga adalah kita kata staff-staff yang penting untuk you kena kenal, kena tahu, okey, kena berurusan. Okey, so untuk teknikal diketuai oleh Dr. Muhammad Fasihi, Dr. Fasihi daripada program sains kimia. Okey, so Dr. Fasihi dibantu oleh dia punya pegawai sains kanan, pegawai sains dan juga penolong pegawai sains. Okey. So secara in short lah, kita ada, inilah semua program-program yang ditawarkan di FSTI bermula daripada diploma sains industri, diploma OSH, 4 program ijazah sarjana muda yang saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian kita juga ada program master secara kerja khusus, master campuran dan juga master barisan. So benda ni you akan dengar lagi berkali-kali, especially bila you dah masuk kepada final year nanti. Okay, and the top of that, yang paling tinggi sekali yang kita tawarkan di sini adalah Doctor of Philosophy secara mod penyelidikan sahaja. Okay. Selain itu, di FSTI juga kita ada menawarkan 2 degree program. So ini special, okay? So maksudnya you masuk satu program, kemudian you boleh mendapat 2 cert, okay? 2 cert tu daripada 2 universiti berbeza, okay? Tapi yang ini akan diterangkan dengan lebih detail daripada ketua jabatan nanti. So buat masa ini kita hanya ada satu program begini dan ia spesifik ataupun dikhaskan kepada pelajar-pelajar daripada program bio sahaja. Okey, so ini penting sila ambil perhatian para pelajar semua. Okey, tertinggal typo. Okey, ini adalah buku panduan dan juga garis panduan berkaitan akademik yang terbaru di UMPSA yang efektif bermula 2025. So luangkan masa, ambil waktu untuk baca, untuk fahami, okey, supaya tidak ada permasalahan di sepanjang pengajian anda di UMPSA. Okey, so ini dia punya gambar. Maksudnya buku peraturan akademik, buku peraturan peperiksaan akhir dan juga garis panduan penilaian dan juga pentaksiran. Okey. So kita punya minggu pengkuliahan Okey. Sekarang you all bermula pada semester 2 kita sebut. Okey. So semester 2 semester lazim semester normal. Okey, you all ada 14 minggu kuliah. 1 minggu midterm break atau disebut sebagai cuti pertengahan semester. So cuti pertengahan semester tidak termasuk di dalam 14 minggu kuliah. Okay. Selepas itu para pelajar akan ada 1 minggu ulang kaji, kemudian 2 minggu peperiksaan akhir. So suka untuk saya ingatkan di sini, minggu ulang kaji gunakanlah sepenuhnya untuk membuat ulang kaji
Okay, jangan tunggu minggu peperiksaan akhir baru nak buat kajian. So dia tidak boleh ada istilah tak ready, test jadual exam dekat sangat. Okay, semua itu tidak kita kata sebagai alasan kerana minggu ulang kaji telah pun bermula 1 minggu awal sebelum minggu peperiksaan akhir. Okay, last minute effective sometimes it works, but most of the time dia akan track para pelajar. So itu pesanan daripada saya untuk pelajar semua. Okay, so secara keseluruhan 18 minggu akademik berlangsung bagi semester lazim, iaitu semester 1 dan semester 2. Kemudian kita ada satu semester pendek, okay, di antara sesi akademik yang sebelum dengan sesi akademik ke depan. Kita ada satu yang disebut sebagai semester pendek. So secara umumnya semester pendek tidak termasuk dalam semester bilangan you all, kecuali untuk program tertentu. Namun begitu, pada serta-serta keadaan, pada serta-serta situasi, akan ada kursus yang ditawarkan pada semester pendek, terutamanya untuk exam khas sebelum anda layak menjalani latihan industri. So detail, siapa boleh ambil exam dan sebagainya, boleh duduk dalam buku peraturan akademik ataupun buku panduan peperiksaan akademik, dan lebih lagi boleh ditanya ataupun akan diterang juga oleh ketua jabatan nanti. Okay, untuk SEM kosong hanya kepada para pelajar diploma. Okay, so struktur kurikulum. Okay, para pelajar semua saya mohon sangat-sangat untuk kenal struktur kurikulum anda. Okay, the moment anda mendaftar sehingga anda bergraduasi, itu adalah awak punya struktur kurikulum. Dia tidak akan berubah. Dia belum tentu sama dengan you all punya senior sebelum. Dia belum tentu sama dengan you punya junior nanti. Jadi please, bila you mendaftar pada semester ke mana, bermula bila you punya ketua jabatan ataupun you punya penyelaras akademik memaklumkan this is your structure untuk struktur kurikulum, please. So please bagi perhatian, fokus, pastikan itu adalah you punya struktur subjek-subjek khusus-khusus yang diambil. Jangan ikut-ikut kawan, jangan asal ada sahaja subjek ambil. Pastikan awak selesaikan apa yang adalah you punya struktur kurikulum pada anda berdaftar atau kohort anda sahaja. Ini sangat penting. Nanti ketua jawatan ataupun wakil penjelas akademik akan terangkan dengan lebih detail perkara ini. Tapi saya beri perhatian, saya sangat ingin pelajar ambil perhatian, ambil tanggungjawab, kenal you punya struktur kurikulum. Jangan ikut kawan, jangan ikut senior atau jangan berpakat dengan junior contohnya, kerana belum tentu struktur kurikulum kamu sama dengan mereka. Okey. Seterusnya pendaftaran khusus. Bagi semester 1 atau you punya sekarang akan berlaku pendaftaran khusus yang akan diuruskan oleh kita panggil admin, tapi bear in your mind, kalau pelajar-pelajar UMP sebelum ni mungkin mereka dah biasa, tapi untuk pelajar, kita juga ada pelajar yang baru daripada luar daripada UMP sebelum ini. 2 minggu pertama adalah you punya golden weeks untuk tambah ataupun cancel balik subjek yang ambil 2 minggu pertama tanpa ada apa-apa kita kata incurred cost ataupun penalti. Kemudian you masuk minggu ke-9 adalah minggu terakhir untuk you drop the minggu khusus. Okey, minggu ke-10 sudah tidak boleh berlaku apa-apa lagi. So kena ingat, sebelum masuk minggu ke-10 tu, lepas tu tak boleh berlaku apa-apa lagi. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak tambah, memang tak boleh, dah tak boleh. Nak buang pun dah tak boleh. Dia tetap akan ada dalam you punya transkrip. Okey, kemudian sekiranya hutang ataupun disebut yuran semasa pada tidak dilansaikan sebelum minggu ke-10, pada minggu ke-10 automatik pelajar akan ditukar kepada status tangguh atau defer. Okay, so apa-apa ingat tu sebelum minggu ke-10. Okay, so ini saya highlight dulu, okay. Saya percaya nanti ketua jabatan akan memberi penerangan dengan lebih jelas lagi dari semasa ke semasa juga. Okay. Kemudian ini saya tak daripada tadi saya sebut, daripada you punya struktur tadi, you kena pastikan subjek-subjek yang diambil adalah subjek dari you punya struktur, kerana itu sahaja akan dikira sebagai khusus-khusus yang dikira, disebut sebagai counted credit. Maknanya you punya CGPA tu adalah berdasarkan counted credit. Counted credit. So kena ingat semua benda dalam kursus tu you ambil, dia akan berada dalam counted credit. Selepas itu untuk melayakkan kamu bergraduat,
So subjek yang dah lulus sahaja dia akan masuk dalam acquire credit yang sebelah itu. Maksudnya yang layak untuk kamu dianugerahkan untuk you punya graduasi nanti, penganugerahan you punya ijazah sarjana muda nanti. So benda ni nanti senantiasa dari semester ke semester perlu dirujuk dengan penasihat akademik. Okay? So kena lihat perkara ni, kemudian kena semak senarai khusus yang diambil dan belum diambil lagi. Okay, saya bagi contoh kat sini, kalau lihat yang belah kiri ni, yang banyak di sini sampai bawah ni, ini adalah semua khusus daripada you punya struktur. Okay, so semester by semester you ambil subjek. Okay, apabila dia berada dalam acquire tu, dia akan masuk di bawah yang belah kanan. Ini senarai. So, setiap kali you habis exam, okay, awal semester kena bincang dengan PA, tengok khusus yang dah ambil, apa lagi belum ambil. Okay, begitu juga untuk bahasa Inggeris. Okay, nanti you punya ni akan terangkan lebih jelas. Bila you dapat muat, contoh 3 dan ke atas, so you boleh buat exemption you punya bahasa Inggeris fundamental ni kan, fundamental of English language. So, kena pastikan you dapat course exemption. So you kena buat perkara ni. So saya minta lagi sekali juga KJ dan juga penjelasan akademik terangkan dengan lebih jelas supaya tidak berlaku last minute dah nak convo ataupun dah nak pergi internship, oh tengok-tengok benda ini belum selesai, so dia akan melambatkan atau menangguhkan dulu proses untuk membenarkan anda atau para pelajar pergi latihan industri ataupun kita panggil mendapat penganugerahan untuk convocation. So kena careful benda tu. So dua benda ni sangat penting. Struktur akademik, kredit kira, kredit dapat, taken untaken cost. Ini benda penting daripada mula sampai habis atau sampai hujung semester. Itu pesanan saya sangat penting. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya sedikit tadi ringkas kepada pelajar berkaitan dengan akademik. Okey. Saya tak buka dululah untuk Q&A session because kita akan teruskan sahaja. Tapi apa yang saya highlight tadi, please para pelajar ambil berat benda tu. So pendengar lebih lanjut detail akan diberikan oleh Ketua Jabatan Masing-masing dan juga penyeras akademik setiap program. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Hanidah. Saya take over daripada Puan Nasikin. Beliau ada urusan lain. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Dr. Hanidah. Seterusnya adalah ucapan ataupun kata slot bersama saya lah selaku Timbalan Dekan High Level Pelajar. Saya share kejap. Okey, boleh nampak slide ke? Ke nampak apa ni? Sekejap, saya stop sharing sekejap. Sekejap Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh nampak slide kan? Kalau boleh nampak, tolong bagi, boleh tak? Thumbs up ke apa ke? Sebab dia cakap, okey, thank you Dr. Mita. Okey, so saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Dr. Muhammad Hafiz bin Mazwi, selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi Fakulti Sains dan Teknologi Industri. So, pertama kali saya ingin ucapkan tahniah jutaan tahniah kepada semua kerana telah terpilih untuk memasuki UMP lah sebagai one step dalam in your further education. Dan saya juga ingin ucapkan selamat kembali bagi pelajar-pelajar DRO dan juga DRS yang dan saya perasan ramai di antara nama-nama yang saya tengok semalam tu, ramai pelajar saya sendiri dulu masa saya ajar fizik, especially Shalvin lah yang saya sangat kenal sebab dengan saya teks. Okey, so untuk part saya cerita sedikit berkenaan dengan hal ehwal pelajar. Okey, so di bawah ini saya list down beberapa pusat lah selain daripada fakulti. Anda semua akan berjumpa dengan ramai orang. Tadi Dr. Hanidah dah perkenalkan staff-staff di UMPSA dan staff-staff ini contohnya Ketua Jabatan Dr. Syahril, Dr. Jannah, Dr. Nazira dan seterusnya. So semua staff ini akan menjaga semua pelajar in terms of academic berkenaan dengan kredit, berkenaan dengan subjek apa kena ambil, program structure dan seterusnya. Tetapi itu waktu siang je lah.
waktu 8 to 5 masa di dalam kelas. Masa di luar kelas, anda pula pun akan dijaga oleh pusat-pusat seperti berikut di UMP. Pusat-pusat ni kita panggil dia sebagai pusat bawah JEPA lah, Jabatan Hadiah Pelajar dan Alumni. Kita ada pusat perkhidmatan pelajar yang menjaga hostel, menjaga wifi dan seterusnya lah, bas. Kita ada unit kebajikan, kita ada pusat kesihatan universiti sekiranya pelajar sakit dan memerlukan rawatan lanjut lah, boleh pergi ke klinik. Ni nanti saya tak pasti, saya harap MPP akan ada sesi khas lah bersama pelajar-pelajar untuk inform lah dekat mana klinik and so on bagi pelajar-pelajar yang baru masuk UMP. Dan pusat kesihatan ni sangat penting, especially bagi kalau ada test dan ada quiz tetapi hari tersebut demam, so wajib ambil MC. Kalau tak ambil MC, terpulang pada pensyarah mungkin dia tak akan benarkan ulang semula test ataupun kuis tersebut. So pastikan ada MC barulah boleh skip quiz test termasuk your final exam lah. Okay, seterusnya kita ada pusat sejahtera bagi sesi counselling bagi pelajar yang rasa dia macam ada masalah yang dia rasa bukan akademik, masalah peribadi and so on, boleh pergi ke pusat sejahtera untuk menerima counselling session lah. Lepas tu kita ada pusat sukan, pusat kebudayaan, pusat hubungan alumni, pusat perkhidmatan inklusif, akademi adab. Okay, yang ni, akademi adab ni yang paling penting yang saya akan cerita selepas ini. Tapi before that, ini adalah saya di unit hal ehwal pelajar dan alumni di Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Saya dibantu oleh Eksekutif Kanan, Puan Dina Diana dan juga pembantu takbir saya, Encik Fazli. So kalau ada masalah dengan kebajikan ke apa-apa yang melibatkan hal ehwal pelajar, boleh jumpa Encik Fazli, boleh jumpa Puan Dina atau boleh jumpa saya sendiri. Saya ada dekat dalam grup korang tadi tu, yang banyak bagi mesej malam tadi tu adalah nombor saya. So boleh simpanlah sebagai kalau ada masalah boleh contact je saya. So saya bertanggungjawab terhadap penasihatan akademik, mobiliti antarabangsa, keusahawanan, pembangunan pelajar dan juga kebajikan di fakulti. So penasihat akademik ni saya akan buat ringkas je lah. Penasihat akademik ataupun PA adalah pensyarah yang dilantik untuk membimbing, menyokong dan memantau perkembangan akademik anda sepanjang tempoh pengajian. So sekiranya ada masalah, tak tahu nak ambil subjek apa, kalau subjek tu terfail sem lepas, nak buat apa and so on, boleh sahaja jumpa PA ataupun message PA. PA nanti boleh check dalam e-com siapa nama PA anda. Dan saya rasa PA masing-masing pun akan contact setiap pelajar lah. Okay, saluran komunikasi dengan PA secara rasmi adalah melalui email, tapi email ni biasalah lambat sikit. So melalui WhatsApp lah. Biasanya semua PA benarkan je pelajar contact masing-masing menggunakan WhatsApp, tetapi perlu ingat kita kena hormat masa PA juga. Sekiranya tiada perkara yang urgent, sebagai contoh macam nak tanyalah PA tu available ke tak ke esok ke, mohon untuk hubungi PA pada waktu bekerja, iaitu 8 to 5. Kalau ada urgent, baru boleh contact waktu malam. Okey. Pukul 8, 9 tu maybe boleh lah kot. Tapi kita elakkan lah untuk menghormati masa masing-masing. Dan PA pun, kami pun seboleh-bolehnya tidak akan mengganggu pelajar pada waktu malam lah. So we hope you do, you give the same respect to pensyarah jugalah. Dan setiap kali nak hubungi PA, kalau boleh gunakan etika yang bahasa yang sopan lah. Jangan anggap PA tu macam kawan. Kita bagi proper salam, perkenalkan diri. Bagi pertama kali nak kontakkan PA, perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad so and so. Saya merupakan doktor, merupakan PA saya, penasihat akademik saya. Boleh saya tahu esok doktor available tak untuk saya jumpa? Simple je, tak perlu tak perlu ayat BM yang ni ke apa, tetapi sopan lah, perkenalkan diri, introduce. Yang paling saya personal lah, saya paling pantang sekali adalah apabila student dia tulis dia Assalam, lepas tu dia tak cakap apa-apa lepas tu. Kami pun susah nak reply balik sebab kita tak tahu student tu nak apa sebenarnya. So buat dalam satu WhatsApp saja, Assalamualaikum, saya nak jumpa doktor esok boleh? Dalam pukul 8 ke 12 saya free. So kalau doktor ada free masa di antara waktu ni, doktor boleh inform saya semula tak? Simple macam tu. Okay, so bila nak jumpa PA, kena jumpa PA 2 kali setiap semester. Awal semester dalam masa minggu ni dan minggu depan, tetapi disebabkan online, kita contact melalui WhatsApp sahajalah, nanti PA akan contact. Dan juga selepas midterm break, ini adalah selepas test. So dah tahu result test, nanti kita dah boleh agaklah kita punya grade untuk SEM ni berapa. Kalau rasanya grade tu nak ke arah grade critical ataupun bawah daripada C-,
boleh jumpa PA lah untuk minta nasihat PA. Okey, ini pun saya akan skip saja. Okey. Ini adalah gambar kaunselor kita, Puan Nur Azila. Sekiranya ada, macam saya sebut tadi, ada masalah bukan akademik, masalah peribadi, kewangan, keluarga dan sebagainya, boleh jumpa kepada Puan Azila. Kalau takut nak jumpa dia ke apa ke, kalau nak melalui fakulti, boleh kontak saya dan saya akan bagi link kepada Puan Azila. Tapi Puan Azila pun dah bagi nombor telefon dia dekat sini, boleh kontak beliau sahaja. Boleh direct je kontak, tak ada masalah. Okay, seterusnya adalah perkara yang sangat penting, iaitu co-curriculum. Walaupun rata-ratanya daripada diploma kita, DRO dan juga DRS, pelajar masih tetap kena ambil co-curriculum walaupun dah ambil masa diploma. Okey. Tidak boleh transfer kredit. So waktu diploma dulu UQA 1002 bernilai 2 kredit. Untuk degree masih tetap kena ambil 2 kredit. Tapi dah tukar kod UQA 2002. So kita akan menggunakan sistem Credit Accumulation Transfer Scheme yang dipanggil sebagai CATS. So 0.5 kredit bersamaan dengan 2 CATS. Bermaksud untuk dapatkan 2 kredit, anda kena ada 8 CATS. 8 CATS. CATS ni bukan kucing, itu ini yang disuanah, Credit Accumulation Transfer Scheme. So macam mana nak kumpul CATS? Kena melalui 4 ni sahaja yang boleh. Pertama adalah dengan penyertaan dalam KEM Brigade Mahasiswa Negara. Yang kedua adalah melalui modul co-curriculum yang akan ditawarkan oleh Akademi Adab. Yang ketiga adalah pembelajaran berasaskan pengalaman dan sosial. Yang keempat, D adalah badan beruniform. Saya akan explain satu-satu dulu. Yang pertama, KEM Brigade Mahasiswa Negara. KEM ini diwajibkan kepada semua pelajar sarjana muda yang ID bermula 25. Yes, termasuk korang semua. Walaupun baru masuk, tetap kena join pada semester ini. Berikut adalah tarikh-tarikh, ada 6 siri. 3-5 April, 10-12 April dan seterusnya. Lepas raya lah ni, maknanya time dah kelas bermula kelas face to face nanti. So, yang ini akan dibuat di pekan saja, UMPSC pekan. So, dan akan dibuat pada waktu weekend. So, dia tidak mengganggu masa kelas. So, pelajar yang hadir sepenuhnya layak menerima 1 jam kredit ataupun 4 CATS. So, dengan join ni dah dapat 1 kredit. Pemberian CATS adalah tertakluk kepada kehadiran pelajar. Tapi basically semua pelajar wajiblah, melainkan ada justifikasi yang kukuh. Seperti contoh, ada sakit yang macam, kalau sakit demam tu contohlah, anda terpilih untuk siri 2, 10-12 April, tapi anda katalah demam pada weekend tersebut. Boleh join siri 3, siri 4 ataupun siri 5 yang lain. So, tak semestinya tak boleh join lah. Tapi kalau ada sakit, contohnya asma ke atau tidak boleh buat aktiviti fizikal yang yang berat, so boleh mohon, tapi saya tak pasti dapat ni ke tak. Dan permohonan tu adalah kepada Akademi Adab. Okay, bagi pelajar yang hadir ke sini, pelajar tidak perlu mendaftar sebarang modul co-curriculum sebab yang ini dah bernilai 1 kredit. So dah tak payah ambil modul lah. Okay, seterusnya adalah melalui modul co-curriculum. So satu modul equivalent kepada 2 CATS. Jadi time diploma dulu korang kena ambil 4 modul kan. 4 ni baru dapat 2 kredit. Tapi sebab tadi kalau kita dah join KEM Brigade ni dah dapat 1 kredit. So baki lagi 1 kredit tu hanya perlu ambil 2 modul sahajalah. Ambil 2 modul sahaja. Satu semester boleh ambil maksimum 2 modul sahaja. So SEM ni dah dapat 1 kredit daripada KEM Brigade Mahasiswa tu. So SEM depan ambil lagi 2 modul. So within 1 year anda dah dapat dah selesai dah co-curriculum. So saya mohon untuk pelajar awalkanlah untuk dapatkan untuk join modul ni. So setiap modul akan diberikan markah, termasuk KEM Brigade Mahasiswa tu. Markah lulus adalah 40. So setiap modul ni kena lulus, kena dapat lebih daripada 40. Walaupun pada akhirnya pengiraan markah co-curriculum akan berdasarkan kepada markah purata. Let's say lah markah semua cemerlang 80, 80, 80, tapi ada satu modul tu 20 je. Dari segi purata memang akan lebih daripada 40, tetapi disebabkan satu modul gagal, anda tidak dibenarkan lagi buat tuntutan kredit co-curriculum ni. So kena hadir KEM Brigade tu, kena hadir modul dan kena kena buat semua assignment yang diberikan untuk dapatkan markah lulus.
Okey, ni pelajar perlu lulus semua modul ataupun lebih daripada 40 markah. Okey, ini adalah basic yang bukan basic lah, yang rata-rata ramai pelajar memang akan pergi ke satu camp ni untuk satu kredit dan dia akan ambil tambahan 2 modul. Another satu kredit dekat situ. Okey, let's say pelajar tu tak nak pergi modul, apa yang dia boleh buat? Dia boleh ambil kredit ataupun CATS berdasarkan pembelajaran berasaskan pengalaman dan sosial. So, apa yang dia perlu buat adalah dia perlu aktif di dalam kelab. Kemudian dia buat satu aktiviti dalam kelab, satu event, satu program yang besar. Sebagai contoh, Hari Scitex. Hari Scitex 2026, Hari Scitex 27 and so on. So dia akan join sebagai AJK, sebagai MT, Majlis Tertinggi ataupun AJK, Jawatankuasa. So dia dah buat tu, hujung habis program tu perlu sediakan portfolio dan video hasil pembelajaran. Kemudian dah selesai, hantar kepada Akademi Adab dan Akademi Adab akan semak. Sekiranya diluluskan, anda akan dapat 2 CATS bernilai 0.5 kredit. Dan maksimum 2 aktiviti sahaja boleh digunakan untuk tuntut kredit. So tadi kalau dah ambil camp tu dah 1 kredit dah. Lepas tu maybe lah join untuk 2 aktiviti. Maybe join Expo Convo 1, lepas tu join Hari Scitex 1 sebagai penganjur bukan sebagai peserta. So dah ada 2 PPS ataupun pengalaman berdasarkan pengalaman dan sosial ni dan juga 1 camp. So dah layak untuk tuntut kredit. Okay. Kalau tak nak buat semua ni, senang je. Kita join badan beruniform. Dekat UMP kita ada Palapes, Darat, Udara dan Laut. Selama 6 semester, kita ada Suksis, Polis selama 6 semester. Kita ada Sispap dan Awam 5 semester. Kita ada Paskam, Maritim 4 semester. Kita ada Bomber, tapi saya rasa Bomber ni dah tak ada. Dan Wataniah bagi pelajar bagi pelajar diploma sahaja, saya rasa tak silap lah. So yang 2 ni tiada lah untuk degree. Lagi satu adalah Siswa Correctional dengan Jabatan Penjara lah. So 1 semester badan beruniform equivalent kepada 1 kredit. So ambil 2 semester dah cukup dah untuk dapat kredit core curriculum. Okay, ni saya akan skip. So ni yang saya banyak cerita tadi lah. Untuk tuntut kredit, kita kena cukupkan CATS. So kita ada 8 CATS. Macam mana dah dapat 8 CATS? Kita sama ada ambil 1 camp brigade tambahan 2 modul, ataupun 1 camp brigade tambah 1 modul tambah 1 PPS, ataupun 1 camp brigade tambah 2 PPS, ataupun 2 semester badan beruniform. So macam-macam cara untuk dapatkan COQ. So ini sangat penting sebab selagi tak selesai core curriculum ni, anda tidak dibenarkan pergi latihan industri. UMPSA pernah ada sejarah ataupun pelajar yang dah nak pergi LI tapi dia tidak selesaikan lagi COQ. Ada satu tu dia dah ambil 4 modul tapi rupanya 1 modul tu dia gagal. Dia tak dapat markah 40. Tapi dia ingat dia dah selamat sebab markah purata dia dah lebih 40. Tapi bila kita semak balik, sebenarnya dia gagal 1 modul, so dia tidak boleh pergi LI, dia terpaksa extend 1 semester hanya untuk ambil modul tu sahaja. So untuk sebagai pengajaran lah, setiap pelajar kalau boleh habiskan COQ ni seawal yang mungkin. Sem ni ambil camp brigade, lepas tu sem Oktober nanti ambil lagi 2 modul. So by the first year korang dah selesai core curriculum, dah tak payah nak fikir lagi dah lepas ni. Okey, saya harap semua boleh buat demikian lah. Okay, seterusnya kita santai-santai je. Selain daripada aktiviti itu, di bawah saya juga ada buat pelarasan lah. Kita akan buat mobiliti antarabangsa. Ini adalah gambar pelajar kita yang pernah pergi ke Indonesia dan juga Kazakhstan pada tahun lepas. Okay, ini juga adalah bekas pelajar yang pernah pergi ke Turki dulu, di Sakarya University dan juga di Korea. Okay, selain daripada itu, saya juga bertanggungjawab terhadap program-program keusahawanan dekat UMP lah. Bukan saya lah, saya menyelaras dekat peringkat fakulti. Sekiranya ada pelajar yang berminat dengan keusahawanan, boleh kontak saya dan kita boleh join apa-apa challenge keusahawanan lah yang ada. Sebenarnya keusahawanan ni dia bukan in terms of menjual produk sahaja. Dia mencipta satu produk tu adalah satu bentuk keusahawanan juga. Kita dekat TV ada pertandingan Innovaton yang di bawah dululah mantan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dulu. Dia ada buat Innovaton tu, orang semua naik pentas, dia cerita produk apa dia usaha apa semua. Itu semua is part of keusahawanan. Bukan jual barang sahaja, cipta barang is keusahawanan. Kita juga ada Gigit Bakery dekat UMP, dekat cafe, kat college kat sini ada satu tempat tu namanya Gigit Bakery yang dipelopori oleh student OSH, student fakulti kita sendiri. Muhammad Syakir Aiman ni bukan pelajar OSH sebenarnya, BPS. So bagi siapa yang minat nak berniaga ataupun nak buka kedai pun boleh refer kepada saya jugalah.
Okay, seterusnya bagi pembangunan pelajar, saya juga mengalur-alurkan semua pelajar untuk join secara aktif di dalam sama ada kelab persatuan fakulti. Persatuan fakulti kita diberi nama sebagai SciTex, Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi Industri ataupun Science Industry and Technology Experts Society. So biasanya calon jawatankuasa akan digunakan berlaku pada sesi Oktober nantilah. Okay, ini merupakan sidang yang lepas. Gambar sidang yang ni saya tak jumpa lagi. Okay, ni gambar sidang lepas lah. Selain daripada SciTex, boleh juga aktif dalam MPP lah, Majlis Pembangunan Pelajar. Tapi kena ingat, seiring dengan aktif dalam kelab, perlu juga aktif dalam akademik juga. So janganlah terlalu aktif dalam kelab sampai akademik tinggal. Kalau boleh kekalkan CGPA yang tinggi. Bagi saya atas 3 tu dah okey lah. Okay, kita juga ada beberapa pertandingan-pertandingan luar yang fakulti akan bagi inform dari masa ke semasa. So boleh join semua aktiviti-aktiviti ni lah. Okay, kenapa nak kena join aktiviti ni? Sebab nanti ada peluang untuk naik pentas dan dianugerahkan pada waktu majlis anugerah convocation atau majlis convocation. Dan sekiranya dapat anugerah yang tinggi, contohnya anugerah kecemerlangan Chancellor, anugerah pingat Diraja Cemerlang, biasanya Chancellor yang akan bagi kita hadiah tersebut. So Chancellor kita adalah seperti yang disebut Dr. Hanidah tadi, Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Sultan Pahang. Sekiranya baginda tidak dapat hadir, dia akan diwakilkan kepada anak atau anak kanda beliau lah, Tengku Hasanah lah. So bagi siapa yang terasa nak dapatkan hadiah ataupun menerima anugerah daripada Sultan Abdullah ataupun Tengku Hasanah, silalah aktifkan diri. CGPA atas 3.67 first class dan juga aktif dalam kelab, insya-Allah bolehlah fakulti akan calonkan. Okay, last sekali adalah kebajikan. Berikut adalah senarai kebajikan yang UMP ada. Saya takkan go into details, tapi antara yang kita ada adalah sumbangan kematian dan juga bantuan musibah ataupun bencana serta bantuan sara diri dan juga bantuan zakat. Okay, bagi sumbangan kematian dan bantuan musibah ni, sekiranya ada kematian, ibu bapa, adik-beradik dan so on. Biasa ibu bapa lah. Ibu bapa, sila maklumkan kepada saya atau kepada PA as soon as possible. Dan ketika kalau anda berada dekat kampus time tu, kalau dapat berita kematian, tolong inform saya dan saya akan bagi tahu kepada JEPA dan JEPA akan sediakan kenderaan lah sekiranya ada driver. So boleh minta bantuan JEPA untuk balik. Jangan bawa time tu nak cek bas ke apa ke, minta saya boleh bantulah in terms of that. Dan ketika kalau ada bantuan musibah, kecurian, kebakaran, banjir dan seterusnya pun boleh inform kepada saya juga dan HEPA akan bagi inilah sedikit insentif lah. Bagi pelajar Muslim kita ada bantuan zakat, bagi pelajar non-Muslim kita ada bantuan sara diri, yang ini akan diinform di dalam grup WhatsApp, saya akan inform. Okay. Selain daripada grup WhatsApp yang saya dah buat malam tadi tu, kita ada lagi satu grup utama. Tetapi grup WhatsApp yang saya dah buat tu, saya kekalkan dahulu sehingga selesai proses transfer kredit. Once dah selesai kredit transfer semua, baru saya akan minta everyone pindah masuk dalam grup utama kita. So dekat grup utama kita tu akan ada semua jenis bantuan ni lah. Okay. Kalau sekiranya anda masuk warded atas apa sebab pun, walaupun dekat rumah ke dekat sini ke, tolong inform PA dan inform saya juga. Sebab bagi warded pun ada insentif dia lah. Tapi dia ada syarat lah. Contoh warded more than 3 hari, adalah dia punya insentif. Okey, ini adalah link untuk HEPA. Saya akan bagi nombor telefon ni kepada dalam grup WhatsApp tu nanti. So semua boleh simpan nombor telefon HEPA lah. Kalau ada macam musibah tadi kan, kematian ke apa ke, kalau kontak saya tak dapat, maybe saya tengah kelas, saya tengah meeting, saya tak boleh tengok phone, boleh direct contact pada HEPA terus. Okey, so ini pun saya akan skip. Tak apalah, saya cerita sikit lah. Adab ni selain daripada ni akademi adab lah, dan UMP kita menggunakan DNA adab ni untuk membentuk pelajar kita lah. Apa itu adab? Kita bagi nama adab. A itu adalah aspire, D itu adalah dynamic. Aspire means kita kena ada cita-cita yang sangat besar. Cita-cita yang besar lah bukan sangat besar, cita-cita yang besar. Kalau boleh jangan fikir untuk habiskan degree je, tapi fikir masa depan terus. Nak masuk kerja mana lepas itu and so on. Kena dynamic, kena terlibat dalam semua aktiviti kampus, kelab, sukai dan sebagainya, dan sentiasa mencari ruang untuk berkembang. AA yang seterusnya adalah agile. So daripada dulu diploma, sekarang dah degree. Your workload will be getting harder and harder lepas ini. So
kena bersedia untuk hadapi perubahan ini. Diploma dulu semua boleh duduk kampus. Waktu degree ni ada kebarangkalian tahun 3 dan tahun 4 tidak dapat kampus, kena duduk luar. So kena sedia hadapi this perubahan. Dan terakhir sekali adalah balance. Urus masa yang baik antara akademik, sosial dan juga kesihatan mental. Jaga hubungan dengan rakan, keluarga dan masyarakat. Dan yang penting pastikan rehat yang cukup lah. Okay. Itu sahaja daripada saya. Saya stop sharing. Seterusnya saya jemput Cik Atikah. Cik Atikah ada tak? Ada. Okey, seterusnya saya jemput Cik Atikah. So selepas habis safety briefing ringkas oleh Cik Atikah, saya minta setiap pelajar untuk masuk dalam grup program masing-masing. So grup program masing-masing ni saya akan letakkan link di dalam WhatsApp group tu nanti. So mohon join dekat dalam setiap link tu lah. Bagi program OSH masuk subjek BPS dan seterusnya, bio dan ni lah. So kita akan habis dalam pukul 11. Selepas ini Cik Atikah, lepas tu masuk dalam program. Akan ada ketua jabatan dan juga penjelas program lah untuk ni. So saya akan silakan, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Saya Cik Atikah, wakil daripada staf di Makmal lah. So kita akan bagi safety briefing setiap kali kepada pelajar baru dah, dan juga setiap kali mula semester. So untuk yang hari ni saya buat yang ringkas je lah. Secara detail nanti student akan tengok lagi semula, akan diberi semula safety briefing ni masa awal kelas nanti, waktu sesi pertama di Makmal. So hari ni kita just go through yang part yang penting je lah. Boleh dengar ke suara saya? Okay. Boleh. So ni saya skip dulu. Ini adalah pengurusan tertinggi juga, tapi berkaitan dengan ERT, tapi ni pun yang belum update lagi. So nanti kita skip dulu. Ini adalah staff di Makmal. So nanti by the time mungkin ada yang dah kenal. So nanti by the time akan kenal lah mana yang berkaitan dengan program masing-masing. Seterusnya ini adalah kita punya peta lah ataupun lokasi Makmal. So nanti pelajar kena tahulah bila subjek tu dekat lokasi mana kan. So kena tahulah dekat Makmal tu dekat mana. So mungkin awal-awal tu akan sesat sikit, tapi nanti boleh tanyalah mana lokasi setiap makmal yang ada. Seterusnya skip dulu. Saya just nak highlightkan apa keperluan sebelum kita masuk makmal lah. So ni adalah apa PPE yang penting yang perlu ada sebelum pelajar masuk ke makmal. So kita perlukan Google, lab coat, glove akan disediakan di makmal, dan fully cover shoes. So apa yang pelajar perlu ready sebelum masuk makmal adalah fully cover shoes, lab coat dan juga goggle. So goggle ni nanti pelajar boleh beli dululah siap-siap dekat luar, mungkin secara online ke, dekat DIY ke. So kena adalah setiap seorang kena ada satu goggle ni. So bagi program, so saya nak ada perbezaan lah untuk program OSH yang tak melibatkan makmal yang ada chemical. So tak adalah keperluan untuk beli goggles dan juga lab coat, sebab kalau program OSH kita ada satu je lab yang berkaitan dengan chemical, iaitu lab toksikologi. Yang ni pelajar biasanya dia ada sharing. Saya rasa dia sharing lab coat kat situ. So tak perlu beli. Tapi kalau pelajar rasa macam tak nak guna yang sharing punya, kita suggest untuk belilah untuk personal punya lab coat lah. Tapi bagi program sains, untuk program material, program
biotek, program kimia, kita memang mewajibkanlah setiap pelajar ada satu lab coat yang personal lah. So wajib beli. Cara pembelian tu nanti saya akan explain macam ni. So kita nak differentiate berkaitan dengan fully cover shoes. Bila kita sebut berkaitan dengan fully cover shoes tu, kita nak dia betul-betul menutupi lah. So yang kita tengok dalam gambar ni kan, ada contoh dia nampak macam tertutup tapi dia tak fully cover. So dia tak kalau kita masuk lab tu kita minta student barik untuk tukar lah kasut tu. Yang paling selamat biasanya student pakai sport shoes je, pakai je kasut sukan. So kasut sukan tu kita dah consider as dia fully cover. Ini mask pun ini biasanya kita akan provide lah. So do and don'ts dalam makmal ni nanti kita akan explain masa sesi makmal nanti. So saya skip lah. Labeling, ni just saya go through je untuk information awal lah. So setiap chemical yang ada tu nanti bila kita buat eksperimen dalam lab tu, make sure semua chemical ataupun botol mesti ada proper labeling. Ini adalah safety equipment yang ada di lab. Kita ada fire extinguisher, first aid kit, spillage kit, shower dan juga fire blanket. So nanti bila kita dah masuk lab, make sure student tahu kat mana kedudukan safety equipment ni. So tak adalah macam bila by the time berlakunya emergency tu, student tak tahu kat mana nak cari fire extinguisher, tak tahu kat mana nak cari shower, air wash. So kena identify lah lokasi dekat mana safety equipment ni bila kita masuk lab nanti. So, nanti kalau tak tahu ataupun tak jumpa, boleh tanya pada staff. So ni sama juga peta ni kedudukan safety equipment tapi ni sama juga. So, ini adalah fire extinguisher. So saya rasa semua orang pun dah tahu kot cara kita menggunakan fire extinguisher kalau berlaku kecemasan, kebakaran ke apa ke. So kita punya kod adalah PASS, PASS. Tarik, aim, squeeze dan juga sweep. So saya rasa semua dah ambil maklum cara penggunaan fire extinguisher. Ni adalah kita punya waste bottle. So bila dalam makmal nanti, kalau kan kita dah buat eksperimen semua, kita ada waste kan nak buang. So kena tahu beza nak buang waste tu dekat mana. Kita ada 4 jenis botol waste, acid, base, organic dan inorganic. So nanti akan kena tanya dekat staff lah nak buang dekat mana satu kalau tak tahu. Sama juga ni waste untuk sharp pin, untuk benda-benda yang tajam dan juga untuk glass disposal. Kalau ada glassware yang pecah ke apa ke, kita ada satu lagi bekas untuk glass disposal. So ni juga do and don'ts, kita akan explain nanti dalam kelas. Ini adalah kita punya first aider. So kalau ada apa-apa berlaku kecemasan semasa berada di makmal, tak semestinya masa kelas, masa buat projek tahun akhir ke ataupun masa kita dekat makmal lah, apa-apa yang kecemasan yang berlaku boleh contact kita punya first aider. Ataupun boleh terus je pergi dekat pejabat makmal lah untuk kalau ada apa-apa emergency. Ini adalah contoh insiden yang berlaku sebelum ni. Ini adalah nombor talian kecemasan sekiranya. Sebab kita staff kan ada masa 8 pagi sampai 5 petang je kan. So bila berlaku kecemasan tu di luar waktu bekerja, talian inilah gunanya talian kecemasan tu. Dia akan direct pergi ke bahagian keselamatan UMPSA. So nombor ni tak semestinya guna semasa dekat makmal je. Even dekat hostel ke, dekat dalam perjalanan nak pergi hostel ke, nak pergi kafe ke, dia tertakluk dalam kampus lah. Apa-apa kecemasan yang berlaku dalam kampus, student mesti tahulah nombor talian kecemasan ni. Dia akan direct pergi ke keselamatan UMP. So kena hafal lah nombor ni. So berkaitan dengan lab coat tadi, sekejap
pelajar, kita ada provide juga lab coat untuk pelajar beli yang dah ada logo, ni contoh kan, dah ada logo UMP, UMPSA macam ni lah. Tapi kita tak ada lah mewajibkan student beli dekat makmal, boleh juga beli dekat luar, tapi mesti requirement dia mesti sama macam yang ada yang kita jual kat sini jugalah. Mesti berlengan panjang, warna putih dan ada logo UMP tu lah. So, untuk selamat boleh direct beli dengan kita. Kita ada ready stock je dekat makmal. So nanti by the time student datang register kat sini nanti lepas raya, boleh terus pergi ke makmal untuk buat pembelian lab coat lah. Pembelian lab coat kita berharga RM60. Sama juga Google pun kita ada provide juga. Tapi kita tak mewajibkan student beli direct dengan kita. Student boleh juga beli dekat luar, ikut yelah ada macam-macam jenis Google kan, tapi kita nak kalau boleh yang ada certified punya Google lah. Tu je. Ada apa-apa soalan ke nak tanya berkaitan dengan sesi makmal ataupun macam contoh student sebelum ni dia ada lab coat yang dekat matrik ke, dia ada lab coat dekat politeknik ke, nak tanya boleh pakai ke tak kan? Ada soalan nak tanya? Boleh pakai ke? Sebab kita nak ada logo UMP tu, kalau boleh buang ke, kita cadangkan untuk yang student program sains sebab you nak pakai sampai 4 tahun kat sini kan. So kita cadangkan student beli yang baru lah sebab ni pun nak pakai lama. Jadi kita sarankan memang student beli baru lah yang ada logo UMP ni. Sebab kita nak bawa identiti UMP tu kan. Kalau setiap seorang tu bawa yang ni pakai logo Poly, yang ni pakai logo UiTM, ni pakai logo. So benda tu tak. Tapi kita student UMP kan. So kita cadangkan student beli yang baru lah untuk yang ada logo UMP ni. As a identity kita student UMP lah. Okey. Tapi kalau buat masa sementara tak apa kan? Sementara mungkin nak tunggu order, awak kalau macam awak order daripada luar lab coat kan. Betul. Nak tunggu sampai tu mungkin boleh lah. Okay. Kalau awak order daripada luar. Tapi tapi kita cadangkan student beli dekat kita lah sebabnya kita ada ready stock. Jadi student tak perlu tunggu. So itu dia daripada saya. Nanti jumpa di sesi makmal. Baik. Terima kasih semua.